Sebab tu Ramadan yang ada di depan kita, kita berada di tengah Ramadan dah ni. Ingatlah sehari dua lagi nak habis Ramadan ni, kita kuatlah amal ibadat kita supaya kita dapat Lailatul Qadar. Kerana terah Ramadan Lailatul Qadar. Tak ada dah. Lepas tu Lailatul Qadar kita tahu belakang dah. Ya kena wajib, kena ada semalam ni. Kena ada semalam ni dalam sebulan tu. Malam mana kita tak tahu. Tuhan tak beri royak. Tuhan tak royak walau Nabi Muhammad sekalipun Tuhan tak royak. Tuhan susuk malam Lailatul Qadar. Bapa boleh Tuhan susuk ni? Tuhan nak beri umat Muhammad ni pakai ijtihad. Pakai ijtihad. Apa ijtihad? Pakai pisah. Pakai pisah cari. Kalau Tuhan royak atas malam tu, orang lain dia mau tak sungguh dah lah. Nanti nak ambil malam tu so je lah. Ini perangai kita. Perangai orang kita. Dia tak tahu tempat mana dia cari ni. Cari mu hadap kau tu, kau hadap kau ni. Ini panggil buka peluang untuk ijtihad. Untuk pisah. Cari jalan. Kena bersungguh. Baru dapat Lailatul Qadar. Maka bilalah kita buat semacam mana ambo duk royak lepas-lepas dah. Kita jaga terawih kita, puasa kita wi molek. Lepas tu semaya sikit lagi di waktu tengah malam nak makan sahur, insya-Allah. Tak usah duk padu lah malam mana Lailatul Qadar akan jumpa dengan kita otomatik. Akan jumpa dengan kita tak dah. Kena boleh serak orang ni. Tapi syarat kena buat seperti ni. Syarat seperti ni. Mana lek betul kita penuh dah dengan tarawih. Masuk dalam hadis Nabi kata man soma man qama belaka dah. Tu nak ayat kata. Dapat dah. Hanya kita tambah sikit lek malam nak bangun makan sahur boleh berapa rakaat. Ni rakaat, ko 4 rakaat, ko 8, ko 10, ko 12, ko ikut kita rajin lah. Malam mana Lailatul Qadar, maka kita akan jumpa lah dengan malam tu. Ni cahaya ambo lah. Tak ada kena cari letih dak. Ijtihad kita sekadar kita buat lagu tu je. Malam mana Lailatul Qadar tak ada kira dah ni. Kerana ni nak turun bangun dah ni, nak turun bangun dah. Tapi malam Lailatul Qadar ni boleh jadi belakang, malam pertama tu boleh jadi. Tak ada kira. Kita tak tahu. Tapi dia kita buat lagu ni, marilah malam mana tak ada heran dah. Moga aku duk jalan dah. Aku duk tahan berakat dah. Marilah malam mana gain selalu dah. Alhamdulillah kayo kebun akhirat. Kayo kebun akhirat dengan Ramadan sebulan. Tak masuk lagi pahala baca Quran. Tak masuk lagi pahala jemput orang buka puasa sama kita. Tak masuk lagi dengan kita bagi sayur ke demo. Tu nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Malam tu semalam Mei pun nak ayat tu galah kendang tak habis dah. Pelah piku dah lah nak habis tu. Banyak. Ni Ramadan ingat molek tak ada kelebihan dah.